Boleh tambah? Sambil lari. Okey. Thank you Bella. Gula, all the best. Terima kasih. Selalu buat ke? Tak. Jam cara buat. Apa? Kak masuk sekali ya? Saya ambil kan? Okey. Abang dah ambil, saya buat live terus. 3, 2, 1. Okey. Dah habis cycling, dah habis running. Sekarang dah nak terbalik. Tapi dia jadi duduk tempat dah. Betul. Kita makan kejap. Sikit je, cantik. Okay. Dia okey. Tapi kena buat selalu lah. Konsisten dia okey. Makin lama makin elok performance. Ya, bismillah. You ambil bawah kan? Ya Allah. Lama tak jumpa kan? Nampak you very active running now. Ya. Bila okey je. Kenapa? Apa? Apa? Bersama muka. So tadi cycling 25, running tadi 1.5. Saya dah panas tadi dah macam mana style. Dia panas style. Siapa? Saya bila dengan kawan-kawan dia. Okay, see you. Okay, go. Bye. Okay, thank you. Alah, habis dah. Tak apa. Nanti belakang pergi. Tengoklah macam mana. Saya nak buat possible lah. Enjoy je. Paling penting. Hey bro. MOS lagi.
You kena lepas tu, next row dah. Lepas tu you change back. Ya ke? Tu nak pingsan. Ayo. Okey. Itu you tengah arrow kan? Masuk tu. Tengah arrow lah. Tak nampak lah. I tengok nak pasti bila I nampak mesti ada cyclist kereta kan. Oh. Kan dia ada block Kan road. dia ada. Kereta datang. Tak ada tempat lah. Tak ada tempat lah. Okey lah. Yes lah. You Tapi tengah dapat arrow. break. You tengah arrow. Tapi dapat break. Dapat break. Dapat break kena depan juga lah. Okey lah. WB gambar WB. Aku takut ulur. Okey. Hai bom. Dia apa? Dah sini dia lagi. Halo. So, dia sudah habis. Ambil lah nafas dulu. Dia pokok kan hijau. Tu. Sebab tadi kata ramai yang semput kan. Tengok dia okey. Lepas tu semua okey dah lah. Ni. Tu. Nampak? Macam penat lah pegang phone ni. Kejap Ni dah. Ini yang penting. Okey, ambil balik. Ya, main murah seh. Oh. Rasa men, rasa oi. Apa dia? Siapa yang nak join? Boleh. Wait join lah sini. Atas pokok. Sekejap kita cari. Ada tak? Hello. Okay, I just want to say thank you and congratulations. Itu macam ada. In this section now, what we want to do is we want to open it a very informal Q&A to our national athlete Shahrul Abdullah. So Okay. if you have any questions about how you prepare for this routine from now on, or anything that you want to ask him, any questions about this athletic journey he's having, Ada kan? to us, I'll pass over the mic to him. In the meantime, he can also give you some tips for your training, okay? Okey tak? Silau? Tak apa. Kena biasakan. Nanti race day pun sampai tengah hari, petang. Dia macam tu je. Yeah,
Okey. Jom kita dengar apa coach cakap. Ini pasal kabel kan? Selalunya orang kata, orang saya selalu dengar lah, malam sebelum tu, oh kabulut, makan banyak-banyak kabulut. What is the best advice kalau you know, if you are training or you are training and you're building your mileage and then the race is coming up, when is the best time to kabulut? Actually, kabulut sebelum race. Nama je kabulut. Kalau boleh, kalau kita makan macam biasa. Jangan. Kita tunjuk phone. Tak boleh. Macam tu. Tapi kalau macam kita kabulut overeat sebelum race, so maybe kita akan lari sekali. Masa training kita ambil diet yang betul. Sampai race ni diet kita sama. Sampai nak over lah. Bila tu kita tak boleh makan yang berat-berat. Okey. Benda-benda tu bahaya tu lah. Sikit-sikit toilet. Ada pula. Dia macam sikit je. Okay, ambil grid ujung paling bawah. Lepas tu kepala pun ujung. Okay, kiri kanan. Ni dia orang lah ni. So dah kurang dah. Betul. Seorang kiri, seorang kanan. Tada. Anak tanya pasal nutrition pula kan. Pasal orang sebelum race ni dia beli banyak gel. Pakai gel, makan gel, nutrition. What is your advice kalau nak makan gel? Sebenarnya dalam berapa minit ataupun berapa kilometer baru makan gel tu? Okay, pasal gel. Kalau saya punya praktis gel 15 minit sebelum start saya akan makan satu gel. Untuk yang Kenapa? 10 km. First 15 before start. Kena pindah depan sikit lah. Oh, sorry. After 5 km, saya sakit. After ready nak mati. After 5 km, one more gel. Lepas tu on the bike, kalau boleh 60 km, biasa kalau saya ambil dalam 2 ke 3 gel. Last gel tu saya akan ambil sebelum run. So yang last one tu tanking saya dah tak ambil lah actually. Tapi kalau untuk yang orang biasa dia kena ambil lah second pakai. Bila tengah merenung apalah nasib hari ni kena scam. Gel actually masa practice, masa training tu kita dah nak kena adapt dengan gel yang kita ambil. Jangan try benda baru masa race tu. Kata apa lah Ahad pagi kena macam ni. Ni apa pergi expo ada offer ni pagi kena beli besok ada ni. Padahal kita dah makan yang ni. Tengok yang ni murah beli yang ni. Biasa ambil ni habis. Tak tahu kan kenapa Ahad pagi boleh terbangun. Okey, betul. Jangan try benda baru masa race kan. So biasa kalau satu masalah krem ni satu malus, satu lagi kita punya Okay, tak banyak sangat. Tengok cakap coach. Cukup mileage, rehat cukup. Lepas tu malam tengok konsert. Ada yang pergi ke malam tadi dengan Ella? Last tahun tu lama. How to prevent cramp? Senang je. Jangan join pagi-pagi ni.
balik rehat. Baring 2 jam. Confirm tak ada cramp. Okay, kita datang balik ke sana. Datang balik. Belikanlah kasut baru. Tak faham Bella dah tunjuk tu. Mana ada orang tunjuk kasut sebab ada apa-apa. Kasut barulah tadi. Bangun. Dah nak habis. Ha? Tak ada apa. Diorang suka juga. Ish. Korang daripada tengok baik korang ikut sekali. Lagi ramai kan? 4,000 kan? I cakap 4,000 tak boleh ikut kita datang Putrajaya. Penuh Putrajaya. Nak tunjuk ke orang kampung. Oh, boleh. Tunjuk kampung. Betul. Okey, nak tunjuk bukti. Betul. Ha ni, saya buktikan sekali ni, nanti bagi kat orang kampung dia, tunjukkan sekali. YB tengok. Lebih tunjuk orang kampung. Betul. Nanti tag orang kampung bang. Satu je. Tak apa, tag je. Nanti saya akan repost. Ada bukti banyak-banyak. Dia cakap apa? Mana ada orang buat live time macam ni? Puan. Tak masalah, semua tengah macam ni. Takkan nak ikut. Macam mana? Alah guys, jangan lupa like guys. Macam mana nak buat time live macam ni? Macam mana nak buat? Tengah buat dah ni, nak pegang kamera. Wan, kiralah sekali. Korang tengok tak ada kerja, kirakan. Cepat tolong kira. Ha? 1990? Okey. Salah pula. Sakit. Oh, Bella flexible. Bak ni memang ini dia power. Saya buat lain. Ha? Saya tahu apa dia buat. Kau memang lain daripada lain tadi. Sebab tu kau seorang yang buat benda lain. Okey, tuan. Takut. Astagfirullahaladzim, sakit kan? Ini dah macam-macam sengit dah ni. Macam sikit. Make sure it is parallel. Lepas tu, astagfirullahaladzim. Ini benda apa ni? Ini tak pasal krem. Cakap dia tak kira menjadi pijat. Okey, kita buat. Sekejap lagi. Sekejap lagi ya. One, come up to your
Bos pun tak boleh buat. Switch pula. Ha? Tak apa. Kita switch lagi. Tidak. Hero. Buatlah tadi. Kamu lah tadi buatlah. Betul-betul tengok dia main-main. Dia main-main ni. Sini. Keren kan? Aku buat, nampak? Ada bukti. Orang ramai tengok. Aku buat. Wish. Nampak beribu tengok dia kata tak buat. Tengok kan buat ni. Satu. Tengok lagi. Turun bawah lagi. Kelas yoga. Tak sampai. Tak sampai bawah. Tu dia yang tak buat. Inhale, exhale, lepas tu lama-lama kiok. Dia yang tak buat. Apa? Macam mana nak buat? Kalau dah dua tangan kita pegang. Ada lagi. Tak habis lagi. Only then we stretch it up for chest stretch. Those who have been on arrow positions for too long, 5, 3, 2, 1. Release. For the neck. This for the neck again, arrow position. Left ear, left shoulder, arms, elbow, thumbs, rotate down, right back. Hold. 5, 4, 3, 2, 1, hold, look down, left knee. Move the stretch to the back of the neck. 5, 4, 3, 2, 1, release. Right ear, right shoulder, left arm out, elbow.
Asli. Pandai lah korang tengok. Oh, landai. Dia yang tak buat. Tengok. Dia tengok. Dia yang tak buat. Dia yang tak buat. Aduh. Buat. Tengok. Dia orang tak buat. Kantor tak? Beribuan tengok dia tak buat. Tengok, musuh buat lain, dia buat lain. Hai. Okay, nampak everyone dah okay. Dah kembali ke tangga jalan, dah boleh bangun. Mata sakit. Dah nak tanggal kaki. Join. Okay guys, can we have a group photo? Boleh, group foto. Okay, we have the group here facing this side. Boleh. Sure. Let me take for you. Can. Okay, 1, 2, 3, now, bro. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, another 1, 2, 3. Okay. Alright. Thank you. Ini. Ha? Okay. Gambar mesti kena banyak bergaya punya, kan? Ha. Gambar kita paling tunggu-tunggu sebenarnya. Ya, ini kena wajib ada. Tinggi bila pergi tempat. Ni bang. Tak nak dah. Terkejut Bella. Boleh ya. Gambar fokus sini tau. Sana tak masuk fokus. Sini kena ada. Saya cakap bagi pihak abang-abang ni. Betul. Sana tak masuk. Saya tak boleh. Nampak tangan dia. Tengok dah. Rapi pos. Aku dah tadi. Mini lah. Ada tanduk tak? Nampak tak tadi? Okey. Jom. Oops, sorry.
Let's go. Habis. Oh, dia terbalik belah sana pula. Banyak dah ambil. My walk sini. Mana? Jom. Balik. Alright, kita jumpa lagi nanti. Bye bye. Jumpa lagi. Thank you everyone. Bye bye. Jumpa lagi. Boleh ke masalahnya? Aku takut. Tak boleh. Tak boleh kena ke sana kalau. Oh, tak percaya. Gangster betul diorang ni. Bella enjoy. Ambil naik Bella. Naik Bella. Lain pukul 4. Oh, okey. Nak naik. Okey. Stop. Okey. Sudah. Tapi kami lah kuat-kuat takut terbang betul. Ni handphone bawa. Okey. Langkah tu langkah. Okey, main jauh-jauh tak mau apa-apa. Okey, jap. Ni nak. Jap. Oh, dia sikit dah laju sangat. Ya Allah, dah. Jadi korang? Bola tak?
Betul. Assalamualaikum. Salam. Adalah kita tengok gambar je kan. Your video is not on. Ha? Apa dia? Your video is not on. Kita nampak gambar je. Jadi kalau nak kita nampak gambar je lah. Oh. Oh, nyanyian kali. Tengok, mesti ada makanan. Makan apa tu? Ya Allah. Makan apa tu? Bersembok. Sambal. Sambal boleh tahan lah. Okey lah. Laksa dah habis dah. Dah perkenal laksa dah. Woi, tadi nasi kandar. Habis nasi kandar. Sambal, habis sambal, laksa. Apa lagi yang belum makan? Ni, cendol. Cendol. Makan untuk 1 minggu ke untuk 1 hari? Apa dia? Makan 1 minggu ke 1 hari? Sekala. Sebab hari-hari lain kan macam berlari lah, berbasikal lah. Boleh je. Betul-betul. Dan apa konsisten lah bersenam seorang bagus. You are inspiring many others to also pick up the healthy lifestyle. Betul, bagus. Tapi makan kat mana tu? You pergi kat Long Baja dah kan? Apa? Dekat adik, ni kat mana adik? Apa? Kat mana adik? Gurney Drive. Kat Gurney Drive. Ulau lagi lah. Nak gerak dah ni? Tadi bila you pergi, saya tak tahu you berenang ke atau pergi jet ski ke kat mana? Dekat Feringgi Oh, okey. Jet ski kat Penang. Apa kalau dekat Penang makan kerja. Jarang lah nak pergi jet ski kat Penang. Kadang-kadang sabar. Diorang semua cakap tadi YB bebel sebab Bella banyak makan. Tak adalah bebel. Janganlah macam tu. Saya nampak tadi you update you makan nasi kandar. Jaga keselamatan budaya. Dia cakap tu minum air apa? Lalat. Sekala. Kalau kat Penang, I pun aku buat benda sama. Oh, kat Penang sikit. Macam mana pagi tadi? Pagi tadi program apa? Program sempena sambutan Hari Penjara Malaysia yang ke-235. Tahun ke-200. Kita dah ambil something kat depan. I tak dengar apa dia? Macam you ada terima sesuatu daripada TYT. Macam sebab I dengan Datuk Awi, kita part of the campaign as well. Oh, okay. So nanti kita akan buat lawatan ke penjara nanti. Ada berapa banyak ikon lah yang ni. Ini ikon kita. Banyak ni sign buku. Mana? Tapi buku I tak ada pun your sign. Ini sabar je dah. Sampai lupa dah ni. Nanti kalau cakap. Tak apalah Jack. Bella minta sign Jack je lah. Susah nak dapat sign YB, susah. Nak kena buat permohonan, nak kena go through check. Kamu kasih buku ni bila? Ingat tau. Kalau ceritakan bagaimana situasi macam tu, mungkin terkeluar segala rahsia dan nasilah. Nanti kita bincang ke tu.
Nak ajak YB pergi main badminton pun kena go through Jack, kena buat surat, kena buat permohonan. Masa terbalik lah. Ni mana ni? Dia tak nak kontak Mas susah. Dan kena kontak ni lah. Macam mana? Lain dia sekadar hantar surat. Hantar surat tidak mencukupi. You dapat appointment untuk dibenarkan untuk hantar surat. Okay lah. YB, saya tak nak ganggu YB buat kerja. Dia cakap tak nak ganggu buat kerja. Ceritalah sikit bagaimana perjalanan baru Bella dalam proses untuk belajar berbasikal, berlari. Berikanlah inspirasi kepada orang-orang lain untuk turut dimotivasikan diri, untuk memotivasikan diri untuk mengamalkan gaya hidup sihat. I think Alhamdulillah okay. And swimming tu je belum sempat nak merealisasikan. Masih tak pandai berenang, masih jadi dugong. Dugong yang tidak bergerak kan, satu tempat. Sorry. Ni okay, you started running, you started cycling. Yeah. In time you will learn how to swim. Your two children pandai berjalan. Tapi nak jadi hebat macam you tu tak dapat lah. Janganlah nak samakan dari bila kecil anak. Float pun rasa tak boleh. Tapi okay, untuk pengetahuan semua, Bella memang tak ada apa-apa perancangan nak masuk any competition ke apa, tak ada tau. Please, sebab ada yang komen semua tak. Jack mungkin ya, Bella akan support Jack juga. Okay? Kita ada 2 Iron Man InsyaAllah kat dalam rumah tu. Kita ada Jack. So, saya sekarang tengah praktis untuk jadi videographer. Sebab saya nak kena ambil video YB, nak kena ambil video Jack. Sebab saya bila nampak Jack berenang sambil buat live, unbelievable. Kan? Pasal Bella, tadi kita ambil langkah ke belakang lah. Kita berikan Jack dan Neil utamaan untuk menonjolkan diri mereka. Sebab live-live ada orang yang mendominasi. Lagi tengoklah orang live sambil berenang ni. Bella pernah tengok ke? Belum Jack. Orang live sambil berenang. Tak pernah, serius tak pernah. Tak. Soalan ni Jack dah mula, Neil bila dah mula? Bila kita nak paksa Neil untuk berenang, berlari, berbasikal tadi? Kenapa Jack gelak tak ada bunyi? Jack, kenapa gelak tak ada bunyi Jack? Jack tak renang? Di mana? Jack jadi malu bila Bella ada. Jack blushing. Jack kalau live dia ke main. Itulah Jack jangan malu-malu. Tadi lepas berbasikal sambil dia berlari dan berjalan, dia buat live ke? Panas-panas. Matahari terpacak di atas kepala, dia buat live ke? Masya-Allah. How's your song doing? My what? How's your song doing? My song? Bersama, Indah Berpisah. Lebih nak berpisah. Yeah, how's it doing? Okay. You salah sebut tajuk lah tadi. Yelah, dia kata lebih indah bersama. Tak, lebih indah berpisah. Lebih indah bersama tu kita. Ini lagu lain, ini lagu saya. You buat, wow.
Okay, Ami betul Ami betul. Actually Ami ada dekat sini dengan I. Oh, patutlah ada seorang blushing. Okay, lebih dah berpisah. Okay, Ida dengan Ara suka sangat lagu tu. Oh, dia boleh nyanyi kan? Dia dengan Ara hafal. Ara hafal lagu tu sampai habis. Ini sedih aku dah dengar lagu tu. Macam saya gembira dengar lagu tu jadi sedih tau. Tapi satu je orang cakap kan, tak pernah lagi dengar YB support nyanyi lagu Bella. InsyaAllah besok saya berkhidmat semula. Okay, enjoy your the remainder of your trip. And please send my warmest regards to your family. Mama ada sana kan? Dan Ami ada, ni ada. Bagi salam kepada semua. See you tomorrow insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Itulah Bella Sheila. Yang dah kecah. Cerita pula yang nyanyi lagu patriotik ni. Itu je lagu yang saya hafal. Saya bila dengar lagu ni, saya suka lagu dia punya irama, tapi nak hafal lirik tu memang susah. So lirik Juga. Kau jogging kat mana? Morning. Hello. Good morning. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari semalam. Semoga kita boleh lari lebih jauh dari semalam. Dan semoga jantung saya okey. Jom, saya boleh lagi. Jom. Jom teman Bella lari. Sorry. Bella bawa kejap. Nak, nanti tangan. Good morning. Ya, saya jogging pakai mask. Sesak sikit buka. Sesak sikit buka. Biar buka untuk korang. Korang teman Bella lari, korang pun lari sekali, okey? Bagus kan kawan yang kita kenal ni. minit. Okay. So pace sikit. Pace kita slowkan. Jogging wakilkan 1009 yang lain. Boleh dong dapat juga tu. Adalah ni. Jangan ada kacau Bella. Bella ngajak nak masuk pertandingan tu. Astaghfirullah. Itu diorang ada satu tim training. Mama ikut sini ke tak? Tak Rasanya tak. Macam mama je tu. Baju Ini hitam tu. betul. Kan? Apa nanti kau sweep balik. Oh. Umaran dekat mana?
dekat mana dan bila. Kau nak check jadual balik. Tak. Kita kan ikut pace dia. Mana skuter? Dah tinggal kat sana. Sekejap tak ramai pun lagi. Hujan-hujan. Makan ni dengan sambal pekat lagi. Sambal je kau. So kalau nak order? Nak order? Cari lah sendiri. Semua nak senang. Mana I tahu macam mana? Contact lah. Nak contact apa? Nak contact Neil. So kalau nak order, contact. Kalau nak order, cari lah sendiri. Tak adalah. Order di kios Tribunus kat Setapak. Yes. Sambalnya paling power. Ada bayar kan? Sembok. Pak sembok. Kuah campur. Kau banjir. Kuah banjak. Salah. Tak betul salah. Banjak salah. Banjak salah lah. Banjak. Jet ski ah. Semua jet ski. Jet ski ah. Kita pergi mall dulu dek, ada baju. Boleh? Nak tukar. Geni tu ada? Betul. Bukan ada. Ada. Geni ada. Tak panas ke pakai blazer? Panas juga tapi kalau buka pertama panas. Panas sangat. Tu panas sangat. Adik ni orang kata jeruk Pak Ali. Apa dek? Jeruk Pak Ali. Ada. Hari ni buka dah. Cara star lah. Cara star. Cucuk udang. Best. Cucuk udang ada. Apa lah? Ais kita ada baju kita ni. Ya, nanti terus dapat call. Ada perempuan kan? Tu. Dah terlepas. Dah tak kena. Dah terlepas. Tu. Kita tunggu. Reverse. Tak boleh. Reverse tak boleh. Belakang penuh. Signal. Oh, signal skuter ni tak pasang. Nanti kita pergi kedai. Satu signal pun tak ada. Nak double signal. Lagilah tak ada. Ya. Alamak. Siapa panggil? Maksudnya pembela berbasikal lalu kat burung-burung. Cantik gila. Kat depan? Ke yang ni? Yang ni. Alamak, ada. Oh, tak ambil video yang satu kan? Penat style lah. Boleh? Siapa tahan tanya pasal burung ni? Tak kenal. Sekejap. Apa tu? Tengok, burung. Ni. Apa kat? Tu. Kanak-kanak riang main basikal. Ya. Adik tak pergi sekolah main basikal, nanti mak marah. Okey. Siapa depan tu? Oh. Tak tahu. Terbalik. Nak makan apa? Nak makan apa nanti? Siapa? Dekat mana?
298. Dekat Holiday Inn tu. Holiday Inn pula. Yelah. Opposite Holiday. Apa? Ni Hotel. aku sama pergi. Ah, ini. Aku lupa. Boleh. Jangan lagi tu lah. Tapi buat okey nak okey lah. Suara macam kenal. Suara burung merpati. Tu rasanya dari kecil kot semua tahu bunyi dia macam mana. Street depan. Oh. Phone ni kamera dia baru rosak. So ni je yang boleh. Sorry. Phone ni memang suka buat hal. Dia pagi-pagi dia moody. Dia guna kamera depan je. Dia tak boleh guna kamera belakang. Dia macam grumpy sikit. Pagi-pagi dia tak boleh function. Tepi sikit. Oh, tepi pun tak boleh. Tepi laluan untuk pejalan kaki. Ada orang nak make up. Okay, kita bagilah. Ada. Tak nampak pula. Kita dah. Tu. Aiskrim. Nah. Terupau. Super duper yummy. Nak aiskrim 2. Cuba bunyikan loceng. Terupau. Super duper yummy. Aiskrim. Aiskrim dah sampai. Pergi. Everything bodoh. Cepat. Aduh. Ya, dah bangun pagi-pagi. Bagus ya. Serius tak ada tijak. Serius dah tak ada tijak. Ya Allah. Pusing. Sekejap kita bagi phone. Aiskrim. Sekejap. Kita kena buka. Oh, tak boleh buka sebab je kat belakang. Ya. Punya letak ni je dalam. So tadi macam mana yang ni? Dia kena rapatkan. Ketat sikit tadi. Ketat sikit tadi. Apa anjing ni buat? 2 ekor ni. Dia nak ambil skal. Dia nak ambil skal. Hello. Tak ada anjing. Anjing tak menganjing biasa lah. Biasa dia macam. Anjing dia tunggu je sini. Ni aku tak ada makan anjing lah, aku makan kucing. Apa kata yang kata lah, jom ikut bersenam. Ikut Jack. Jack road to berapa? Jack nak berat berapa? 60. 70. 70. Kenapa dia macam tak sikit?
Sikit lagi, sikit lagi. I can see from here. Ha. Nah, main basikal. Pusing-pusing kami. Tengok lagi sekali. Anjing sedang menganjing, Jack. Dia datang sini. Jack, Bella letak sini Jack, Bella letak sini adik. Jack, Bella. Anjing, janganlah. Kena langgar kau anjing ni. Sian ni.